Okey guys, selamat datang ke bab 1. Okey, ingat bab 1 ni kena sebut betul-betul. Kalau salah sebut dia jadi babi. Okey? So sekarang ni aku nak ajar korang cara-cara nak buat deck dan apa tu jenis-jenis kad yang ada dalam OPTCG ni. Okey, yang pertama deck. Okey, deck ni kita wajib ada total 61 kad. Okey, 10 kad Dawn. Okey, kad Dawn macam ni ya. Kad Dawn wajib ada 10. Okey. Ni 10 kad Dawn. Okey, leader wajib ada 1. So, lagi balance 50 kad. Korang terpulang lah nak letak kad apa. Kad karakter. Okey, sini ada tulis karakter. Kad event. Okey. Dengan kad stage. Ni wajib ada. Lagi 2 ni hukum dia sunat. Nak ada boleh, tak ada pun boleh. Terpulang korang punya susunan deck masing-masing. 2 ni wajib. Leader dengan Dawn memang wajib. Tak ada 2 ni, game tak jalan guys. Okey, jom aku explain kat korang satu-satu jenis kad ni. Okey. Okey, yang pertama aku akan explain kad jenis leader. Okey, macam mana kita tahu kad ni leader atau tidak? Paling obvious sekali, korang kena tengoklah nama dia. Leader Shanks. Okey, betul. Okey, yang kedua, korang kena ingat leader ni dia ada life. Kad leader ada life. So, di manakala, okey, kad karakter tak ada life. Okey, so kad leader ada life, maksudnya leader Shanks ni dia ada 5 life. Okey, yang 500 ni, yang 5,000 ni, dia punya battle damage. Okey, battle damage dia 5,000. Macam karakter ni, karakter Ben Batman ni 6,000. Setiap leader pula dia ada effect dia. Okey, setakat ni aku tak nak jumpa lah leader yang tak ada effect. Oh, satu lagi aku lupa, dia punya type. Type dia slash. Okey, nanti pada bab-bab akan datang aku akan explain dia punya jenis-jenis kad dia. Okey, ni pula kad karakter. Okey, dia tulis kat sini ya, besar-besar karakter. Dekat karakter ni kau kena tahu beberapa benda lah yang ada. Okey, pertama dia punya battle damage dia 6,000. Okey, so yang 5 ni 5 kostum Dawn yang aku cakap pasal tadi kan. Dan Dawn ni kan, Dawn ni maksudnya 5 ni kalau kita nak pakai kad ni kita kena wajib keluarkan Dawn sebanyak 5. Okey, untuk pakai